Bismillah. Tengok ni. Penuh dengan isi, nampak tu. Tengok tak serap minyak Okay, lepas tu kita cicah dengan dia punya sambal kicap ni. Bismillah. Bismillah. Masuk. Lama tak buat video. Duduk kat kapur lupa ke? Lupa nak buat video ke? Bukan tak nak buat video. Sekarang musim hujan. Bila Mak Su nak buat video je hujan. Bila hujan je Mak Su buat video. Jadi tu dah tak dapat nak buat lah. Jadi hari ni insyaAllah semoga cuaca elok. Jadi hari ni Mak Su nak buat video macam biasa. Okay, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sheila baru lagi. Okay, untuk hari ni Mak Sheila nak kongsikan menu yang mudah sesuai kita buat menu petang lah untuk sekeluarga. Nak buat menu jamuan boleh, nak buat jualan pun boleh. Jadi hari ni Mak Sheila nak kongsikan resipi tahu bergedil sardin maksud Elastau. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan tahu bergedil dia, Mak Su ada dalam 10 biji ubi kentang. Lepas tu untuk bahan ni campuran dia Mak Su ada bawang goreng, daun sup, bawang holland sikit. Lepas tu bahan utama dia ada sardin. Dan Mak Su ada tahu pok ni 1 paket. Lepas tu ni dia punya bila kita dah gunting ni, dia punya isi dalam tu. Lepas tu bahan perasa dia Mak Su ada sikit pati ayam, ada gula sikit, cukup rasa, garam dan sebut lada putih. Okey, untuk bahan sambal kicap dia Mak Su ada cili padi, bawang goreng, bawang putih dengan kicap manis. Lepas tu untuk bahan salutan dia Mak Su ada 2 biji telur dengan tepung beras. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali Mak Su nak goreng ubi kentang ni. Tapi sebelum tu kita kena potong lah. Okey, Mak Su suka potong ubi kentang dia macam ni. Supaya senang kita nak lenyek dan dia mudah masak lah. Okey, kita potong lah sehingga habis. Okey, ni Mak Su dah siap dah hiris Mak Su punya ubi kentang ni. Jadi kita boleh goreng lah, minyak pun dah panas. Sebelum tu kita letak sedikit garam. Okey, supaya kita punya kentang ni dia cepat empuk dan tak lebam. Okey, jom kita goreng. Bismillah. Okey, kentang ni kita goreng lah sehingga dia empuk. Okey, untuk kita punya tahu ni, kita kena keluarkan isi dia tau. Okey, kita ambil ni, lepas tu kita gunting dia. Maaf sahabat, iklan daripada ayam. Okey, lepas tu kita gunting melintang segitiga macam ni. Lepas tu kita kena keluarkan dia punya isi dalam ni. Supaya kita boleh masuk kita punya inti tu lah. Tapi isi ni kita jangan buang, nanti kita akan campur sekali dengan ubi kentang tu. Okey, kita keluarkan habis bagi dia jadi kelonsong macam ni. Okey, lepas tu kita buatlah sehingga habis. Okey, ubi Mak Su ni pun dah lembut dah. Okey, jadi kita boleh tapis minyak dia dan kita angkat lah. Okey, sahabat jangan lupa letak garam supaya kita punya kentang ni tidak berair. Bila kita potong nipis-nipis ni, dia kejap je lah masak tu. Okey, ni trek kedua pula. Mak Su buat banyak 10 ke 12 biji ni Mak Su punya kentang ni. Ubi Mak Su yang trek kedua ni pun dah masak. Jadi Mak Su nak angkat. Ubi ni kita kena kita kena hancurkan. Tak kisah nak hancurkan dengan apa. Dengan sumbatu boleh, dengan tempat mesh ni pun boleh. Janji dia hancur. Okay, kita bagi hancur dulu. Okay, kita lenyek dia time dia panas ni. Senang sikit dia nak hancur. Okay, lepas tu kita bolehlah masukkan bahan ni yang isi tahu tadi. Bahan seterusnya Mak Su masukkan bawang ni, bawang goreng. Lepas tu daun sup. Kita masukkan semua. Okey, kita masukkan semua sekali bahan perasa dia, garam secukup rasa. Lepas tu Mak Su masukkan sedikit cube pati ayam dan kita masukkan sikit lada sudah.
Dia sulam ni anggaran dalam 1 ke 2 sudu macam tu lah. Lepas tu bahan utama dia lah ikan sardin lah. Ni ikan sardin ni Mak Su dah buang tulang. Okey, kita ambil dia punya isi je. Kuah dia Mak Su letak sikit je lah bagi dia ada rasa kan. Kita tak boleh letak banyak dia punya kuah ni, takut dia isi dia terlalu lembik. Okay, kita letak semua ni. Mak Su gunakan ikan sardin ni 1 tin yang besar. Okay, lepas tu Mak Su letak dia punya kuah ni sikit je. Bagi dia ada rasa. Dan kita gaul sebati. Seloknya kita gaul dengan tangan lah. Tapi Mak Su tak ingat bawa sarung tangan. Jadi Mak Su gaul dengan sudu lah. Okay, kita gaul bagi sebati. Bagi sebati dulu. InsyaAllah bau wangi bau dia punya sardin tu. Siapa penggemar sardin wajib cuba menu yang ni. Kita cuba flavor yang ni pula. Biasa kita guna ayam, daging kan. Kali ni kita cuba versi sardin. Okey, inti dia Mak Su dah siap dah sebati dah. Jadi sahabat boleh rasalah dia punya masin dia apa semua. Bagikan ngam dulu. Baru kita boleh sumbat. Okey, sekarang Mak Su punya inti dah ngam dah rasa dia. Jadi Mak Su nak start sumbat lah dalam kita punya tahu. Okey, kita kepar-kepar dia, bulatkan dia, lepas tu kita masukkan dalam ni. Ini inti dia terpulang pada sahabat. Sahabat nak banyak mana, nak gemuk, nak kurus, nak gebu, terpulang. Okey, kita sumbat lah. Ikut cita rasa kita nak banyak mana. Okey, Mak Su suka yang montel-montel isi banyak tu. Okey, kita sumbat dia. Okey, lepas tu kita tutup balik. Kita tutup balik sini. Okey, macam ni dah siap. Ni banyak Mak Su buat ni. Tak tahu dapat berapa biji. Nanti Mak Su kira balik lepas dah siap ni. Okey, ni Mak Su dah buat 1 paket dulu. Sebenarnya inti sukatannya Mak Su buat tadi dapat banyak lah. Mungkin dalam 50 biji boleh dapat. Sebab ni Mak Su buat separuh ni ada 25 biji. Jadi Mak Su buat yang ni dulu lah. Sebab cuaca pun macam nak hujan. Jadi jom kita ke step seterusnya. Okey, untuk bahan salutan dia, first kali Mak Su pecahkan 2 biji telur. Okey, lepas tu Mak Su masukkan tepung beras dalam 1 sudu setengah macam tu supaya kita punya dia punya gorengan tu tidak serap minyak lah, dia cantik je. Lepas tu Mak Su masukkan sedikit air. Sikit je. Okey, lepas tu kita gaul. Okey, bancuhan ni supaya kita punya tu kerak dia cantik. Lepas tu dia tidak serap minyak lah. Kejadian dia tu cantik je. Sebelum Mak Su lupa, kita masukkan sedikit garam lah. Supaya dia ada rasa lah. Tidak dia tawar kan. Okay. Bancuhan dia perlu cair saja. Dia tidak pekat. Okey, untuk bancuhan dia punya sarutan ni memang cair macam ni je sahabat. Okey. Kita perlu macam ni. Lepas tu kita boleh salut dah dia. Bancuhan dia perlu cair sahaja. Okey, dia dah boleh bersalut macam ni. Okay, dah okey lah. Okay, jom kita goreng. Okey, minyak dah panas. Jadi kita bolehlah start goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey, kita terbalikkan ni bahagian atas ni. Bagi dia masak dulu bahagian atas tu supaya dia tidak pecah. Nampak tu. Nanti dia akan menghasilkan kerak-kerak ataupun sedap-sedap yang cantik lah. Nampak tu bila kita letak tepung jagung tu. Okey, kita goreng dia sekejap je. Okey, bila bawah dia ni dah nampak tu. Dia punya yang bahagian atas tu dah rapat, cantik, dah golden brown. Kita boleh terbalikkan lah. Gebu-gebu Mak Su punya tahu bergedil ni. Makan 2 biji pun dah menyandor kenyang dia. Sedap ni. Kita punya flavor sardin. Padu ni. Okey, kita goreng lah sehingga dia golden brown. Tengok Mak Su punya tahu bergedil dah masak, dah golden brown cantik. Jadi kita boleh angkat. Okey, sahabat tengok tu. Bancuhan telur Mak Su dengan tepung beras tu. Bila kita gabungkan tu, tengok minyak Mak Su ni tidak berbuih dan tidak hitam. Kalau kita guna telur saja, minyak tu berbuih. Berbuih, lepas tu dia cepat hitam lah. Jadi kita guna tip ni, insyaAllah kalau kita berniaga, bolehlah menjimatkan penggunaan telur. Nampak tu sahabat. Padu ni.
Okey, trik kedua Mak Su dah siap. Nampak tu? Masya Allah. Cantik kejadian dia. Okey, jom kita sejak minyak dia. Okey, dia punya bancuhan yang last ni kita boleh buat dia punya sedak tu. Dia punya lebihan bancuhan tepung dan telur tadi tu. Kita buat dia punya sarang. Okey. Kita tunggulah dia macam dia dah kering je, kita boleh angkat lah. Okey, ni Mak Su punya sarang, nampak tu? Okey, ni kita tabur atas kita punya bergedil tu. Okey, seterusnya Mak Su nak buat sambal kicap. First kali Mak Su nak goreng kita punya cili dengan bawang putih. Bismillah. Ni versi yang Mak Su goreng lah. Sebelum ni Mak Su pernah kongsikan sambal kicap yang tak goreng kan, pun sedap. Tapi untuk tahu bergedil ni dia sedap kalau kita goreng dulu kita punya bawang putih dengan cili. Okey, kita punya cili dengan bawang putih ni dah dah layu, dah cantik dah keperangan dia. Jadi kita boleh angkat dan kita kena kisar. Okey, lepas tu kita masuklah cili kita ni dalam blender. Okey, bahan seterusnya Mak Su masukkan bawang goreng dan Mak Su masukkan cukup rasa dengan gula sikit. Dan kicap. Sahabat jangan letak air Kalau letak air tak sedap. Kita kena letak kicap saja. Baru dia sedap. Letak air nanti rasa dia rasa dia lecah. Orang sini panggil apa tak tahu. Rasa macam dia kurang lah. Kalau kita letak air, kita kena letak kicap saja. Okey, bahan-bahan ni tadi kita kena kisar. Okey, sambal kicap Mak Su dah siap. Bismillah. Tengok tu. Dia punya kepekatan tu. Kicap dengan tahu bergedil ni. Ke langit dia punya pergi tu. Alhamdulillah, Mak Su punya tahu bergedil sardin dah siap. Je kita hidangkan. Okey, Mak Su nak hidang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni sahabat. Okey, untuk Mak Su punya inti tadi sukatan boleh dapat dalam 40 ke 50 biji lah. Lebih kurang macam tu. Okey, ni versi yang gemuk-gemuk lah. Gemuk-gemuk, cabi-cabi macam Mak Su. Dia jadi banyak tu lah. Kalau buat yang versi kuru-kuru, versi bajet tu mungkin dapat lebih lagi. InsyaAllah. Tak sabar Mak Su nak makan ni. Okey, lepas tu kita boleh tabur lah yang Mak Su buat apa tadi tu. Dia punya kerak-kerak serdak-serdak tu kita tabur atas dia. Macam gitu. Sarang dia lah. Telur sarang orang panggil. Okay, kita tabur. Lepas tu kita letak daun sop. Bagi hijau-hijau sikit. Lepas tu kita cucuk sini. Letak sini bagi hijau. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Tahu bergedil sardin Mak Su dah siap. Je kita makan. Okey, Mak Su nak rasa suapan pertama. Okey, kita buka dalam dia. Isi penuh padat Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cicah dengan kita punya sambal kicap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap secukup rasa. Okey, kita buka isi dalam dia. Bismillah, tengok ni. Penuh dengan isi, nampak tu. Tengok tak serap minyak Okey, lepas tu kita cicah dengan dia punya sambal kicap ni. Bismillah. Bismillah. Masya Allah, padu. Okey sahabat, rasa dia masih cukup. Patutnya yang buat dia sedap sebab kita guna sardin. Biasa kita guna ayam, daging je kan. Bila kita guna sardin tu dia, bagi yang menggemar di sardin memang sedap lah. Okey. Aroma daripada daun bawang, daun sup tu lagilah menambah dia punya kesedapan tu. Ni dia punya
habuk-habuk dia tu. Bismillah. Rangup. Jangan lupa cuba tip yang masuk kongsi tu. Hasil gorengan kita tidak serap minyak. Minyak tak berbuih dan tak cepat hitam dia punya minyak tu. Jangan lupa guna tip yang masuk kongsi tu. Okay, sahabat, suapan terakhir. Kicap pula dengan sambal kicap yang padu pedas-pedas manis ni. Memang sedap. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni jangan skip iklan, okey? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Bado. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.